Perubahan-perubahan besar dapat dilihat ke atas banyak kawasan undi setelah Jawatankuasa Sempadan Kawasan Undi atau EBRC mendedahkan laporannya hari ini. Antara perubahan ketara ialah akan ada lebih ramai anggota parlimen kerana akan ada 97 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya umum akan datang, iaitu pertambahan 4 kerusi. Bilangan kawasan undi akan bertambah menjadi 33 berbanding 31 sekarang ini. Iaitu akan ada 18 kawasan undi perwakilan berkumpulan atau GRC dan 15 kawasan undi perseorangan SMC. Kali ini juga saudara, secara keseluruhan hanya 5 GRC dan 4 SMC tidak menyaksikan sebarang perubahan sempadan. EBRC dalam laporannya menyatakan segala perubahan itu dibuat ekoran pertumbuhan pesat bilangan pengundi iaitu 2.7 juta pengundi berdaftar, iaitu sekitar 100,000 pengundi lebih ramai berbanding semasa pilihan raya umum 2020. Dan saudara, dengan adanya 15 kawasan undi perseorangan SMC nanti, ini pertambahan 1 SMC berbanding 14 sekarang ini. SMC Sembawang West yang baru terbentuk dari GRC Sembawang sekarang dan SMC Tampines Changkat pula terbentuk dari GRC Tampines yang sekarang ini dipimpin oleh Menteri Massago Zulkifli. Ini setelah jumlah penduduk meningkat di kedua-dua GRC tersebut. SMC Jalan Kayu pula terbentuk setelah dikeluarkan dari GRC Ang Mo Kio bagi mengurangkan saiz kawasan undi itu. Antara SMC baru lain termasuk Bukit Gombak, Jurong Central dan Queenstown. Sementara itu, tiada lagi SMC Hong Kong North, Bukit Batok, McPherson, Punggol West dan Yu Hua. Sempadan kawasan undi bagi Bukit Panjang, Hogang, Marymount dan Pioneer kekal tidak berubah. Setiap SMC akan mempunyai antara 22,000 hingga 33,000 pengundi dengan Bukit Panjang mempunyai jumlah pengundi paling ramai sementara SMC Kebun Baru paling kecil. Bilangan pengundi bagi SMC Radin Mas pula meningkat sekitar 2,500 orang manakala bilangan pengundi bagi Mountbatten merosot sekitar 5,000 orang. Bagi GRC pula akan ada sejumlah 18 GRC meningkat 1 berbanding 17 sekarang ini. Begini pecahannya saudara. 8 adalah GRC dengan 4 anggota termasuk GRC baru iaitu GRC Punggol dan GRC Pasir Ris Changi. Tiada perubahan sempadan bagi GRC Bishan Toa Payoh, Jalan Besar, Marsiling UT dan Sengkang. GRC Holland Bukit Timah bagaimanapun akan mengambil satu kawasan yang kini berada di bawah GRC Jurong. Setiap GRC akan mempunyai antara 93,000 hingga 126,000 pengundi. Berapa banyak GRC dengan 5 anggota? Jawapannya 10 GRC. Ini termasuk 2 GRC baru iaitu GRC Jurong East Bukit Batok dan GRC West Coast Jurong West. Setiap GRC akan mempunyai antara 131,000 hingga 161,000 pengundi. Dan jika anda perasan saudara, kali ini lebih banyak GRC kini dinamakan semula dengan nama berkembar. Contohnya GRC Marine Parade Braddell Heights. EBRC menjelaskan bahawa perubahan nama tersebut lebih mencerminkan identiti kawasan-kawasan di bawah GRC berkenaan. Pendeknya saudara, sempadan kawasan undi di kawasan timur maupun barat Singapura berubah kerana pertumbuhan penduduk dan estet perumahan. Jadi semakan dilakukan untuk mengimbangi jumlah pengundi bagi setiap kawasan undi. Antara hasilnya, kawasan undi seperti GRC West Coast, GRC East Coast dan GRC Marine Parade yang pada GE 2020 menyaksikan pertarungan sengit akan menyaksikan perubahan sempadan yang besar dalam pilihan raya kali ini. Saudara, mari kita tinjau bagaimana Jawatankuasa Semakan Sempadan Kawasan Undi EBRC mengambil kira perubahan tersebut bagi memastikan bilangan pengundi yang seimbang dan kesannya terhadap pembentukan semula peta kawasan undi di seluruh negara. Pertama sekali, mari kita lihat GRC Pasir Ris Punggol. Ia menyaksikan peningkatan terbesar jumlah pengundi sejak pilihan raya umum 2020. Malah jumlah penduduk kawasan itu dijangka terus meningkat kerana adanya estet-estet perumahan yang baru.
Untuk memastikan jumlah pengundi seimbang, estet-estet di Punggol akan digabungkan dengan SMC Punggol sekaligus membentuk GRC Punggol yang baru yang ada 4 anggota. Menurut EBRC, langkah itu akan mencerminkan identiti estet-estet di Punggol dengan lebih baik lagi. Baki kawasan di Pasir Ris Punggol pula akan digabungkan dengan kawasan dari GRC East Coast. Bersama-sama dengan estet-estet di kawasan Loyang dan Flora, GRC baru 4 anggota itu iaitu GRC Pasir Ris Changi akan dibentuk. Dengan itu, GRC East Coast akan menyerap beberapa kawasan dari GRC Marine Parade. Ini termasuk estet-estet HDB di Chai Chee serta estet-estet privat di Siglap. GRC East Coast yang kini turut dianggotai Menteri Kedua Ehwal Luar Dr. Maliki Osman akan kekal sebagai GRC 5 anggota. Dan juga di kawasan timur Singapura, beberapa daerah mengundi daripada SMC Potong Pasir akan diserapkan ke dalam GRC Marine Parade. Ini kerana Potong Pasir menyaksikan peningkatan tinggi bilangan penduduknya disebabkan pembangunan estet baru di Bidadari. SMC McPherson dan daerah mengundi bersebelahan dari Mountbatten juga akan diserapkan ke dalam GRC Marine Parade yang sekarang ini turut dianggotai Datuk Bandar Tenggara Fahmi Aliman. Ia akan kekal sebagai GRC 5 anggota di bawah nama baru iaitu GRC Marine Parade Braddell Heights. Saudara, mari kita alih tumpuan ke kawasan barat Singapura. SMC Hong Kong North kini sudah berkembang dengan ketara dengan adanya estet perumahan baru di kawasan seperti Tengah dan Bukit Batok West. Jadi, yang kini terlalu besar untuk kekal sebagai SMC. Maka itu, estet-estet di Tengah akan diserapkan ke GRC Choa Chu Kang untuk mengekalkannya sebagai GRC 4 anggota dan menampung pertumbuhan penduduk di Tengah pada masa hadapan. Estet-estet di Bukit Gombak dan Hillview akan dikeluarkan untuk membentuk SMC Bukit Gombak yang baru. Dan saudara, walaupun setelah estet Tengah dikeluarkan, SMC Hong Kong North yang terdiri daripada estet-estet Bukit Batok West sebenarnya masih terlalu besar. Oleh itu, estet-estet tersebut dan SMC Bukit Batok akan disatukan dengan SMC Yuhua dan GRC Jurong untuk membentuk GRC baru iaitu GRC Jurong East Bukit Batok yang ada 5 anggota. Beberapa daerah mengundi juga akan dikeluarkan untuk membentuk SMC Jurong Central iaitu SMC baru. Estet-estet lain di Jurong West dan Taman Jurong pula akan dipindahkan ke GRC West Coast untuk membentuk GRC West Coast Jurong West dengan 5 anggota. Perubahan turut berlaku kepada GRC West Coast sekarang. Sebahagian kawasan di daerah paling timur GRC itu akan dikeluarkan dengan kawasan Harbourfront dan Sentosa dipindahkan ke SMC Radin Mas. GRC West Coast sekarang juga akan kehilangan estet-estet Dover dan Teluk Belanga kerana dipindahkan ke GRC Tanjung Pagar. Ulas laporan Jawatankuasa Semakan Sempadan Kawasan Undi EBRC, PAP menyatakan para aktivis di cawangan-cawangannya akan melakukan penyesuaian yang perlu untuk menghadapi pilihan raya akan datang. Para penduduk juga boleh terus mendapatkan bantuan daripada cawangan PAP sedia ada. Beberapa AP turut memberikan komitmen untuk terus berkhidmat walaupun terdapat perubahan pada kawasan undi. Our team has worked together with you for many years, building exciting new developments in Punggol and renewing and revitalizing Pasir Ris with many new facilities. We also welcome our residents from Changi. We will make sure that all our residents are well cared for. The biggest thing that I've cherished has always been the bonds and that we've forged with our residents. So regardless of the boundary changes, if given the opportunity to serve, I think my priority would be to continue to do my best together with my team to help our residents and serve McPherson. Semasa hadir di stesen CNA 938, anggota Parlimen GRC Pasir Ris Punggol, Dr. Janil Putusyari berkata, masih belum pasti sama ada beliau akan bertanding di GRC Pasir Ris Changi yang baru.
Firstly, I don't even know if I'm standing. I mean, firstly they will have to decide who they want to stand, and then where they want us to stand. So the Prime Minister and the party will decide, and then we'll see. Dalam pada itu, beberapa parti politik pembangkang seperti Parti Pekerja WP dan Parti Demokratik Singapura SDP belum memberikan reaksi masing-masing. Beberapa yang lain bagaimanapun sudah bersuara. Setiausaha Agung Perikatan Rakyat bagi Pembaharuan PAR Lim Tien menerusi media sosial berkongsi rasa marah terhadap perubahan sempadan kawasan undi yang menurutnya dibuat tanpa alasan yang baik. Ia antara lain membantah bahawa sebahagian SMC Potong Pasir dan SMC Mountbatten diserapkan ke GRC baru. Ini kerana partinya iaitu Parti Suara Rakyat PV sudah aktif di kawasan berkenaan sejak 4 hingga 7 tahun lalu. Perikatan itu yang dianggota Parti Suara Rakyat, Parti Reform dan Parti Progresif Demokratik berhasrat bertanding dalam 8 SMC dan 2 GRC. Parti Rakyat Singapura SPS pula menyatakan ia akan memerlukan masa untuk menyemak laporan EBRC itu sebelum memberikan respons yang lebih terperinci.